guys, welcome back to my YouTube channel Alok Musa. Lelaki yang pernah disikat Irina. Apa yang Lakman nak buat hari ni? Hari ni memandangkan konten sebelum ni dekat konten Harry, Rina menangis. Korang boleh tengok balik konten tu. Okey Harry, sama-sama Lakman tolong promote konten. Okey, Lakman sebenarnya tak suka orang buat buah hati Lakman menangis. So, apa yang Lakman nak buat hari ni? Hari ni Lakman ada misi yang sangat besar. Misi ni terlalu besar. Besar lagi daripada Rina. So, apa yang Lakman nak buat hari ni? Hari ni misi Lakman untuk membahagiakan Rina dan membuang lemak-lemak yang tersisa dalam tubuh Rina. Bila dengan Lakman tak nak partner-partner yang terlalu sado. Lakman nak yang kurus-kurus. Seperti yang kurus-kurus seperti Faiz, siapa ada lagi sebelum Atika, Aisyah mungkin bam-bam sikit macam kakak dia. So tanpa membuang masa, saya dah panggil dah dia untuk turun ke bawah. So kita tunggu dia turun sampai ke bawah. Sorry guys, jajak sebelum kita berjumpa dengan Rina, Abang Mai kena handsome dulu untuk Rina. Okay, Abang Mai handsome dulu. So let's go. So guys, sekarang saya dalam lift. Aduh, Rina nak bawa Lakman naik atas lah pula. Rina nak bawa Lakman pergi jumpa ayah. Aduh. So guys, saya bersama dengan Rina sekarang. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya dengan Rina berdua je kat sini. Kalau you panggil aku Mat. Sorry. Excited Rina. Rina, Abang Mai rindu lah Rina. Tiba rindu. Dah lama dah kita tak berjumpa Rina. Sekarang kita nak pergi mana? Sekarang mana tahu konten kau? Sekarang ni kita nak pergi Kuruskan Rina ke? Kuruskan Rina. Lakman nak buang lemak-lemak yang berada di tubuh Rina. Terima kasih Lakman. Lakman tak nak lah orang hina Rina. Orang cakap apa tak ni? Siapa hina aku Lakman, kau je hina aku. Ada hina tanda apa? Tanda sayang lah Rina. Hei Rina. Lakman saya Rina ke? Ya Allah. Ya Allah, Lakman lah saya Rina lah. Rina saya Abang Mai tak? Jijik lah Lakman. Sumpah tak Lakman, tak payah berharap boleh tak? Macam Abang Mai cakap lah. Adik Rina pun dulu cakap macam tu juga. Lakman pernah tak naik atas ni? Tak pernah. Tak pernah. First time mana? Rina lah first time bawa Lakman ke atas je. Pada tahun lepas ni, Rina orang first time bawa Lakman ke atas pelamin. Mana Rina? Sini jauh lagi. Dia ni nak berjalan pun malas. Lepas tu dah ke aku. Dia murahkan aku kenapa? Susah lah, kau dah dapat tak bawa member kau? Dah aku tanya, aku ingat bungsu Aisyah kau yang tolong record. Bapa Aisyah jealous. Aisyah juga. Aisyah dah bahagia dengan Aiman Lakman. Nanti kita bila lagi? Aku tak payah berharap. Rina, dah nak hujan lah Rina. Dah nak hujan? Lepas tu nak buat apa? Payungkan Lakman. Rina, ya, Rina tahu tak apa beza Rina dengan hujan? Saya tiba pikat line. Tahu membasahi Abang Mai? Salah. Hujan membuat Abang Mai jatuh sakit. Tapi Rina buat Abang Mai jatuh cinta. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati. Abang Mai, Rina tak tahulah nak react apa kalau Abang Mai. Reaction macam ni lah Rina. Takkanlah. Kan Rina dah kata Rina lain pada yang lain. Rina tak kecahaya dengan pikalan Abang Mai. Nasib cantik je Rina. Kalau tak cantik, Lakman dah buang dah Rina dalam hidup Lakman. Aduh lah. Abang Mai tak nak tapi alam menyatukan kita Abang Mai. Alam menyatukan kita. Tak ada. Tak ada lah. Alam ke tak ada ni sebenarnya? Abang Mai nak yang mana? Abang Mai nak Rina. Itu. Rina tak nak Abang Mai. Sekarang Rina dah faham dah. Cara Abang Mai berkomunikasi. Cara Abang Mai berkomunikasi. Mula Abang Mai sangatlah terlalu manis. So Rina setujulah dengan Abang Mai. Jadi Rina percayalah kenapa perempuan boleh cair dengan Abang Mai. Itu perempuan
Kenapa lah? Itu perempuan-perempuan dah lapuk dah Rina. Sekarang ni Lokman sebenarnya kan, okay, Lokman jujur lah Rina. Ya. Lokman crush kat Rina daripada dulu lagi. Lokman ingat tau. Yang TikTok Terus Rina. save. Ingat TikTok Rina. Agak tulis hari di baba. Yang mana? Yang mana? Yang dia pakai spek tu. Yang mana? Sudah. Yang ada agak. Aku yang tak ingat. Oh, waktu dia dapat. Kau terjumpa. Mana ada? Stop. Video leak. Nama actor favourite itu lagi. Aduh, tertinggal kad pula tu. Tak pandang dengan besar, pelupa pula tu. Okay guys, sekarang Lokman dengan Rina lagi. Yeah. Rina nak kuruskan bahagian mana? Peha, tangan? Peha, tangan? Rina rasa bahagian pipi. Pipi. Cuma nak kuruskan bahagian pipi. Pipi mudah je, dia kena macam kalau kita ni banyak bercakap, macam Lokman kurus pipi Lokman kan. Macam Lokman banyak mengaji. So macam dia dah banyak berzikir dah. Nah, tak tu dia berzikir tu satu hal. Kurangkan makan tu satu hal. Kalau banyak makan buat apa? So Rina, kita start dengan daripada kecil dulu Lokman ini lah. Nah, jangan. Yang ni lah Lokman. Sekarang ni siapa yang nak angkat? Rina. Rina nak angkat. Lokman coach Rina hari ni. Masalahnya Rina boleh je. Tak boleh, dia kena startkan slow-slow Rina. Okay. Kena startkan kecil-kecil dulu Rina. Rina ni Lokman bagi ni kan. Wow. Mana 10. Satu. Easy lah Lokman, easy. Terlalu easy. Dua. Tiga. Sini ke? Nampaknya betul-betul Rina ni seorang yang besar. Okay Rina, ni lah. Angkat. Try angkat. Kita angkat sekali, kita sekali. Angkat sekali lah. Kenapa? Angkat sekali. Diam berpandang. Berat dia dah. Berat. Cepat. Kenapa? Tak boleh lah Lokman. Tak boleh. Satu. Boleh. Ui, ini dah hampir sama beratnya Rina tahu tak? Ini peha Rina sama besar dengan ni lah. Kau ajar. Ini satu badan kau. Ui, Rina. Ini satu badan Lokman ke? Rina praktis nak angkat Lokman ke? Asal aku belakang kau. Bahagian tak tangan. bercabar Lokman. Bagilah yang Rina macam susah lagi. Ni macam ni Rina. Okey. Berapa kg? 7 kilo. Rina kena buat macam ni. Pening lah. Dada kena tegap. Tengok dada. Dada kena tegap. Tegak tak? Takkanlah Rina dah buat macam tu. Okey, berlekuk. Belakang. Kali ni berlekuk. Saya siap dada Lokman. Saya siap. Buat apa? Boleh gerakkan tak tu? Boleh gerakkan tak tu? Boleh. Mana? Dia kena buat macam ni mula-mula. Lokman bukan macam Safan lah. Safan kau boleh buat gerak dada dia. Itu Tu kan kau baik kau asal kau tak belajar ke dia? sebab aku nak ajar mula ni. Aku Asal Safan sadar seorang-seorang. dia memang asal sado tau. Tengok siapa dia yang jaga. Rina kalau Rina nak Lokman sado macam tu, Rina kena jaga Lokman elok lah. Faham? Aduh. Macam ni faham? Okey. Ambil satu. Berat dah Lokman aku ni. Alah, ringan je lah. Okey. Oh, ini lagi sikit. Macam mana? Jadi kan angkat. tegak. Angkat. Angkat apa? Angkat tangan lah. Okay. Kau tak kena angkat Rina pula. Angkat dada. Jangan angkat. Jangan. Aduh, fasa tu. 1 2 3 dah 4. Berapa kali Lokman lah? 5. Wish. Okey. Saya, Rina dah rasa macam dah kecil sikit lah. Dah kecil sikit kan? Kecil sikit Lokman. Gila-gila lah. Alah-alah tu Lokman buat dah juga, biarlah sado sikit. Lokman tak boleh sado-sado. Nanti kalau ramai perempuan nak kat Lokman, Rina yang kesusahan. Kenapa? Rina yang kesusahan nanti. Nak berebut Lokman balik, okey? Sini tak ada tempat mes yang timbang berat dah. Takut. Tak ada Lokman, dia dah sudah sorok. Sekejap Lokman nak cari ya. Mesin penimbang tak ada ke?
Tak payahlah. Kalau Lokman tengok ni berat sekarang ni 50 tak lari ya. 50. kepala otak dia. Ambil mail lagi berat 47. Serius ah? Serius? Tak normal 2 abang. 60-an. Tak. Ni tak normal ni, obesity ni. Obesity ni. Dengan ketinggian Rina dia perfect. Okey, okey. BMI Rina perfect. Okay, kita jogging pula, kita lari pula nak lari. Lari ah okey. Lari boleh? Boleh. Okey. Sanalah tempat lari. Lama kita kena motivasi dulu lah. Ha? Nampak tak lah kita motivasi diri dia. Motivasi. Kita kena motivasi kat cermin macam target berapa. Okey, kena motivasi Mana cermin? Ni jelas cermin ada. Baik. Okey Rina. Tengok cermin, motivasikan diri. Ingat, orang yang selalu kutuk-kutuk Rina dulu. Loman. Kau je selalu kutuk aku. Ingat SAS mana yang selalu buat Rina menangis. Ingat kejadian Harry buat Rina menangis sampai Rina tak boleh shoot dengan Lokman. Betul. Ingat Kekanda buat apa dekat Kekanda cakap apa? Kekanda cakap Rina yang Nujen yang guide Rina, bukan Rina guide Nujen. Betul. Dia kata Rina Star Syndrome. Wah, dia kata Rina syndrome. Dia kata Rina ni gemuk. Sekarang Tak ada, dia tak kata aku gemuk. Tak ada. Sekarang Rina kena buktikan dia Rina boleh kurus. Percaya pada diri Rina. Dia ingat Rina boleh tunjukkan, buktikan kepada diorang yang Rina ni boleh dengan Lokman. Rina tak perlukan Kekanda, Rina tak perlukan Harry, Rina perlukan cepatlah. Perlukan Lokman. Yeay, excited. Yeay, kena menari sikit Rina buat macam ni. Excited. Aduh. Excited. Tak boleh, dia tak boleh goyang sangat. Sebab Lokman belakang Rina. Rina dah termotivasi ke belum? Dah. Belum lagi. Dah Rina kena termotivasi ingat. dah. Leader Rina sendiri, bos Rina sendiri yang tak percaya dekat Rina. Sebab tu Rina dia boleh digantikan dengan Lokman. So Rina kena percaya Kenapa diri. bukan? Rina sedih kenapa dengan Lokman? Hah? Rina sedih kenapa dengan Lokman? Rina sedih kenapa dengan Lokman? Ya, Rina tak boleh terima. Rina kena terima sebab Alif bagi kat Rina kat Lokman. Sebab dia ingat Rina ni tak function. Ya ke? Ya. So Rina kena buktikan yang Rina ni Fashion. ya. Rina ni ada Ada bakat. Rina Dah ni- lah, benda tu dah terbukti lah Rina ada bakat. tak ada bakat dengan Harry. Sosong lah. Itu sebab malah buat konten. Okay. Rina kena ingat, Lokman dengan Rina ni sebab Lokman nak dekatkan diri dengan Aisyah je. Rina jealous Oh, kan? Lokman nak gembel balik. Tak ada, Aisyah tak nak Lokman. Ni ke Rina yang Lokman kena jealous? terima dengan tak ada. Aisyah tak nak tapi Rina? Tak nak. Ni melemahkan motivasi diri Lokman ni sekarang ni. So Rina, anda bersedia untuk next step seterusnya? Ya Lokman, bersedia. Next step adalah kahwin dengan Next step adalah kita kuruskan kaki Rina supaya tidak dibahan oleh pasukan-pasukan AI team yang lain. Kenapa Terutamanya siapa dia yang suka bahan kaki Rina? Aiman. Aiman. Dia kata kaki Rina macam makcik. Betul tu Rina. So kita Jadi Lokman setuju lah. Lamas tidak setuju langsung dengan betul. benda tu. Jom Rina, kita buat peha Rina macam peha anak dara kembali. Jom. Kau dah kata aku tak ada dah ke? Bukan. Kan nampak macam makcik-makcik. Macam kecil lah. Kecil ke? So, let's go. So Rina, macam mana nak bergerak? Tolak Lokman, tolak. Kenapa saya tak pernah pergi gym Lokman? Hah? Lama tak Pasal berlari? Lokman tak pernah pergi gym. Lama tak berlari lah. Cakap. Rina, sementara kita tengah berjogging ni Rina, Ya, Lokman. Lama nak tanya Rina satu soalan. Apa tu? Antara XSF partnership Rina, yang sekarang dengan partnership Rina, yang mana yang paling handsome? Yang mana yang paling handsome? Ha. Semua tak handsome. Anjir. Kenapa Kalau Rina? tanya mana yang paling hodoh, Rina boleh jawab. Safi boleh hodoh. Abang Lokman? Abang Lokman nombor satu? Abang Lokman nombor satu? Ya. Nombor satu handsome lah. Nombor satu paling tak handsome lah. Tak apa. Sebab Lokman tahu Rina tak pilih rupa. Rina pilih hati kan? Rina pilih rupa, sorry. Oh. Cah je lah pilih hati. Oh, ya Itu ke? pun hati macam tai. Oh. Hei, macamlah dia tu cantik sangat. Rupa macam makcik-makcik. Cantik dia juga. Peha sabas. Lokman, Sorry, kau tu kurus. Ini motivasi. Kurus macam steering. Okey. Rina, Lokman nak tanya satu lagi soalan. Ya Lokman. Antara 3 orang partnership ni, yang mana yang paling gentleman Rina? Mana-mana gentleman. Lokman dah buka pintu untuk Rina tadi. Tu tak cukup. Tu tak cukup. Apa yang cukup? Tu tak cukup Lokman. Rina rasa Lokman bukakan apa lagi ni? Aduh Rina ni macam-macam Rina. Kena halalkan dulu.
Benda apa ni? Lagi-lagi. Tak Lokman, tak semestinya kena buka membuka Lokman. Guys, gentleman kan buka kalau buka pintu. Ada banyak lagi. Ya, lagi apa lagi? Kena banyak belanja. Nina nak makan Kena banyak apa? belanja profil. Nina nak. Tapi tak Nak semestinya makan apa makanan pula? kan? Tak semestinya makanan kan? Tak lah, dia kata kena diet ni. Okey lah. Memang okey kena lah. belanja Rina ubat kurus. Oh, ubat kurus. Ya. Boleh tak? Ubat kurus Tapi- mahal tau. Ubat kurus mahal ke? Ya Lokman. Lama takut beli mahal. Sebab Tak berjadi. Tak berjadi. jadi. Ya ke? Lokman kenalah motivate Rina. Ya, sebab lama ingat lagi azam Rina pada tahun-tahun lepas. Apa? Rina nak kurus tapi sekarang tak kurus-kurus. Lokman lupa ke Rina makan yogurt setiap hari. Oh, Rina makan Lepas tu, yogurt dengan pisang Rina dulu kan? makan chicken, Ha. Orang makan nasi lemak, Rina makan yogurt dengan pisang je. Tapi kenapa tak kurus-kurus pun? Orang makan yogurt sebabkan kurus. Kembalilah Rina. Rina tak tahu lah. Sebab Rina kalau stres je Rina banyak makan. Ya ke? Ya. So, Lokman ada Rina takkan stres lah ni. Bertambah mesti gemuk lah Rina. Bertambah gemuk lah Rina. So, Lokman kena undur diri ke daripada ship ini? Rina sanggup ke kehilangan Lokman? Kalau Rina tak dengan Lokman, dia nak dengan siapa lagi? Betul. Oh, Lokman adalah pilihan terakhir. Betul Rina. Lokman tak pernah buat Rina jatuhkan air mata. Diorang semua ex pandai Rina selalu menyakitkan hati Rina. Betul tak? Lokman, dia jatuhkan air mata Rina lepas 3 bulan tau. Mungkin 3 bulan nanti Lokman pula. Ya ke? Sebab apa? Sebab Rina ada cinta-cinta kat Lokman ke? Itu kenapa Mira tak dengan Lokman? Ha? Kenapa Habis tak biarkan Lokman dengan Mira? Sebab Maknanya Lokman pun gagal ke? No. Ya? Sebab dalam konten Lokman kan pilih Rina. Benar dia. Dalam konten Lokman pilih Rina lah. Lokman kan pilih share. Rina. Waktu di partner tu. Rina tak ingat ke? Benda sungguh Lokman. Penat dia. Betul Kalau tak tak Rina? ada air. Rina jujur. Rina dengan Aisyah pernah bergaduh kan pilih Lokman kan? Kenapa Rina tak berusaha untuk mendapatkan Lokman time tu? Sebab Rina tengok Aisyah lagi perlukan Lokman. Ya, Rina tak perlukan Lokman ke? Tidak. Tapi sekarang Sebab Rina Aisyah kan Rina perlukan tak sekarang? Rina tak tahu lah kenapa Rina dapat Lokman. Weh, Rina jogging macam nampak cantik lah. Oh, terima kasih Lokman. Pipi tu nampak makin kurus lah. Dia bergerak pipi tu. Dia berkat makan yogurt. Oh, makan juga ke? Ya. Ya, sehari Baru Lokman. sekarang nampak hasil. Lepas setahun baru sekarang nampak hasil. Yes. Dengan Lokman pun nampak hasil lah. Ni sebab tak berselera. Lokman je lah benda lain pula. Tak ada lah. Jom, kita pergi ke benda lain pula. Let's go. So itu sajalah konten Marina pada kali ini. By the way, konten ni adalah konten yang first kita orang shoot sebenarnya. So itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Korang jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Rina. Luncur. Luncur.